apa yang saya sebut? Faham eh? Ana lan ukarrir. Lan nafi lil mustaqbal. Saya nak kamu disiplin diri sendiri. Ya? Dan nak pergi sekolah. Kamu diri sendiri. Ke depan ni kamu ada dan seminggu ni saya akan sentuh berkaitan dengan silibus dan saya rakam hari ni rakaman ni. Saya tidak akan ulang banyak kali sebab saya nak fokus pada benda-benda lain. Jadi في الأسابيع الماضية رأينا إلى طرق أو رأينا إلى بعض طرق التدريس النحو والصرف والبلاغة والنصوص الأدبية. طيب اوكي لخص. cuba kamu uktub di dardashah chat box. ما هذه الأربعة أو طرق الأربعة؟ apa dia tadris yang kita dah belajar minggu lepas? Tak dengar ya? Sekejap ya. Saya tepat. Sekejap. Tak dekat. Saya dah saya punya apa nama? Mobile hotspot. Ini semua pakai kira ini semua online. Okay, clear? Clear doktor. Okay, buka chat box. Sebelum ni kita dah belajar ada 4 turuk tadris. Ya. Recap balik. Ya, recap. Ewa. At-tariqah al-qiyasiyah. Lagi yang kedua. Bunyi ayam. Ayam itu bersedialah untuk disebut petang ni. Cari ayat. At-tariqah al-qiyasiyah at-tabi'iyah okey. Taqlidiyah yani nafsul tariqah, ya. Okey, syairah katabat tabi'iyah, katabat at-taqlidiyah, syarifah istiqra'iyah. Okey. Okey, ini dah 3 sebenarnya. Tabi'iyah wa taqlidiyah. Khairut talkhis munasabati Lailatul al-qiyasiyah al-istiqra'iyah tariqah al-hafiz wa tasmi'. Jadi nakirah. Recap semula semasa kamu belajar metod 1 iaitu tariqah al-qamah al-mubash ماذا الصوتية الانتقائية اوكي. أولى هذه الطريقة أو طرق
في الطرق المادية، يعني الطرق تدعم المحتوى. طيب, okay, saya nak masukkan. Okay. Tengok semula chat box. Sedikit kita buat sedikit refleksi. الطريقة القياسية نبدأ بماذا؟ الاستقرارية نبدأ. Siapa boleh tulis? Dekat. بين الطريقة الاستقرائية. Awak boleh buka sama. Kamu boleh buka satu sangkut saya dah. Okey, saya tulis dekat chat box lah. Mal farqu baina at-tariqah al-qiyasiyah al-istiqra'i. Semua boleh tengok chat box. Kita berinteraksi secara suara dan juga chat box. Saya akan tutup video, mungkin menyebabkan off camera. Okey, saya off. Sementara akan saya lain yang kuat sikit internet URL. Okey, clear. Yang ada router yang lain. Clear ke? واضح صوتي؟ Semua tak payah pakai dengan. Ya ke? Sekarang saya berada. Okey, ini secara langsung. Tak jelas lagi lah, tak jelas lagi. Okey. At-tariqatul qiyasiyah. Okey, betul. Tabda. Al-qiyasiyah tab'adu bil silah. Misal mungkin bimithalin atau bil
Al-istiqraiyah. Terbalik ni. At-tariq al-qiyasiyah tabda bil qiyas mula dengan istiqraiyah tabda silah. Okay, cuba tak clear, tak clear. Saya akan pindah ke tempat lain. Saya cari tempat lain. Clear tak? صوتي الآن؟ واضح؟ الطريقة الاستقرائية تبدأ الطريقة الاستقرائية تبدأ الطريقة القياسية بالمبادئ، القواعد، ثم الأمثلة. الاستقرائية تبدأ ثم القاعدة. Alan, kita nak pakai istiqraiyah bila pakai tariqah al-qiyas. Apa pandangan? Adakah hal يعني يمكن أن نستخدم الطريقة الاستقراء في كل الدروس؟ اوكي، حاول أن اكتبوا بالملي لا بأس. Cuba jawab ataupun cuba jawab dengan suara teruslah, senang. Saya masuk sekali lagi. Okay. Sekarang clear tak? الآن واضح؟ Clear tak?
Suruh. Sekejap saya pergi ke LT. Saya pergi ke LT4. Clear? Saya pergi ke LT4. Sampai saya kena pergi Lantandas. LT4. LTT kot saya pergi ke TR. Clear? Tak clear? Sekarang masuk dekat. Okey, sekarang clear tak? Clear, Doktor. Ha? Clear? Okey. Empat tariqah tadi, ada 4 turuk. Al-qiyasiyah, wal-istiqra'iyah, wal-tabi'iyah, thumma wal-tasmi'. Okey. Right. Bila kita nak pakai ra'iyah dengan qiyasiyah, boleh pakai saja ada keadaan tertentu. Contoh saya bagi contoh. Kamu nak mengajar contohnya al-fa'il wal maf'ulun bih. Saya sesuai guna istiqra'iyah ke qiyasiyah? Qiyasi. Mana lebih sesuai? Masalan, nurid an nudarris al-fa'il maf'ulun bih. Tak clear ke? Pelik ni, tak clear ni. Qiyasi. Mungkin okey, saya terpaksa ambil tempat baru pula ni. Saya dah pindah 3 kali ni kelas. At-tariqah qiyasiyah afdal. Mungkin at-tariqah, okey. Masalan, dia sebenarnya macam ni cerita dia. Beberapa faktor yang menyebabkan benda tu. Okey. At-tariqah qiyasiyah nash muhtawa bil amsilah. Kita terang dulu kaedah. Kita terang dulu menggunakan, kita bagi 3 contoh. Satu contoh mufrad, ada sana, ada satu. Lepas tu ada bagi berbeza, kenapa baru kita buat baru touch al-qaf. Okey? Jadi pelajar akan dulu yufakir summa yulakh. Ada keadaan
pelajar tu dia, jadi kalau kita bagi contoh tak semua keadaan lah. Keadaan yang kedua, mungkin kita nak mengajar satu tajuk, satu dah nahu. Dia complicated sebab kaedah tu dia tak general, dia ada kaedah tapi bercampur-campur. Contoh ataupun kompleks lah. Contohnya mungkin kita arah boleh lagi buat amsilah. Isti'arah ke complicated, contohnya bagi mungkin ni contoh sajalah. Kita nak mengajar isti'arah makniyah ke ataupun isti'arah tasrihiyah. Okay? So mungkin menyebab tajuk kompleks, maka kita terangkan kaedah dulu. Terangkan kaedah dulu. Jadi ketika itu kita gunakan kaedah qiyasiyah. Okay? Dalam pedagogi kita gunakan al-qiyasi, al-istiqraiyah untuk lebih sudah difahami. Pun untuk al-qiyasiyah kita nak gunakan untuk terangkan tajuk lebih kompleks. Mungkin tajuk tingkatan 4 ke tajuk nahwu tingkatan 4 yang lebih tinggi. Ta'aruf lah. Okey? Okey, faham? Faham. Okey. Ya, ataupun ماذا tadi al-tabi'iyah atau at-taqlid, ya, haitsu nudarris istikhdam an-nas. Okey? Okey. Ya'tamid ala iddati awamil. Kenapa kita pilih pula kaedah at-tabi'iyah ataupun taqlidiyah? Kita mengajar guna nas. Dia bergantung kepada beberapa faktor. Silabus. Yang bila kita buka buku teks, tiba-tiba memang dah ada teks. Contohnya, yang banyak buku teks bahasa Arab yang sekarang ni, buka-buka teks dulu, DK ke SSM. SSM. Nah, kita belum buka lagi. Saya buka sikit tentang buku. Kebanyakannya yang sekarang dia belum tukar yang baru lagi. Jadi bila buka-buka tu ada teks, kita gunakan tariqah al-tabi'iyah ataupun الحفظ والتسميع تستخدم لتدريس الصرف. Ada dia punya auzan sarfiyah ataupun auzan الرياضيات أو علم الحساب أو تدريس النصوص الشعرية أو النصوص النثرية. Okay? Kena hafal. Okay? Sebagai guru bahasa Arab untuk pada masa depan yang mantap, kamu dinasihatkan pada sekarang. Sebab kamu sekarang tak serabut. Kamu serabut apa? Kamu serabut, itu masalah sendiri. Kamu tidak serabut dengan belajar, paling senang semua orang bagi. Itu hadza hiya amman turq. Okey, sekarang ni nampak tak saya share sekarang saya share screen.
Okey, saya dah share sebelum ni Google Drive. Ni ada file. Nampak tak share screen sekarang? Nampak. Okey. Saya alang-alang saya minta kamu bukalah benda tu. Jangan tunggu ke minggu ni buka baru buka. Minggu depan buka baru buka cari. Di sini ada file micro teaching. Okey. Saya letak satu-satulah satu contoh. Tassel lesson plan dengan peta. Kemudian di sini nota-nota. Okey. Mana nota-nota penting dengan beberapa contoh RPH. Ini adalah tajuk ulang kaji dengan contoh soalan final. Contoh soalan final. Di sini ada beberapa template berkaitan dengan format peperiksaan ya. Okey. Di sini berkenaan dengan kita course outline. Okey. Selepas ni, kelas ni ada 24. Saya nak kamu letak dalam grup, kamu dah boleh bahagikan grup masing-masing untuk micro teaching. Ada 6 grup ataupun 5 grup. Okey? Nanti buatlah nanti grup 1, grup 2, grup 3. Start. Okey, berkenaan dengan okey, saya buka daripada komputer saya lah senang. Okey. Nampak skrin? هل واضح الشاشة؟ الشاشة واضحة. اوكي. الآن هناك منهجان. الأول المعياري للمدارس الثانوية أو KSSM. اوكي. وثانيا المنهج الديني ataupun dini atau di sekolah LAM, Lughah Arabiyah Mu'asar. Ringkaskan, okey. Kata 1 sampai kata 5 agak kata KSSM. Nanti kita nampak ada sedikit. Okey. Buka dulu, okey. Kalau saya buka dulu gambar ni dulu, kalimat, tarakib, jumal mutarabitah. Lepas tu baru saya tunjuk buku teks, itu tariqah apa? Ia ke istiqraiyah? Tariqah apa? الاستقرائية. Nah. Okey, kamu tak dapat Okey. Sekarang saya terbalikkan. Saya terbalikkan. Buku-buku teks dulu. Saya buka buku teks dulu. Okey, sekarang nampak tak? Wadah? Wah, nampak. Oh, ada. Okey. Saya pun tunjuklah buku teks ini SSM tingkatan 1, tingkatan 3. Okey. So kalau teks ni, daripada awal ni kulit dia. Okey, nanti pergi sekolah, pergi cari yang hard copy. Ada yang saya pergi minggu lepas,
dia terpaksa beli sebab teks sudah habis. Jadi pergi beli dekat Ombak ni ada dekat Pustaka Rakyat. Okey. So kita tengok buku ni, kita tengok buku ni, kita ambil contoh satu bab saja. Okey, nampak tak buku ni? Bab 1. Wahdatul Ula. Buku ni ada berapa wahdah? Tengok dekat sini. Buku ni ada berapa wahdah? Tunjuk di sini berapa wahdah. Dekat dia punya TOC. 1, 2, 3, 4. Nampak tu? Wahdah ni. Ada 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ada berapa? Banyak. Tengok gambar ni lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 unit. 8 unit lah. Unit inilah kamu akan mengajar setahun. Setiap unit dia susun ikut tema. Al-Mihwar, tema. Ada tema sekolah. Ada tema selamat hari lahir. Hai bil Arabiyah. Tema cita-cita. Ada tema pergi shopping. Ada tema makanan. Okay? So tanzif al-fasl. Okay? Kelas. Tarik. Nampak tak al-qawalib? Ra'aitum Apa makna qawalib? Apa makna qawalib? Qawalib. Qalab. Iqlab. Qawalib ni template. Ya, no, template. Untuk sampai tingkatan 3, kita tak mengajar mubtada' mubtada' jumlah ismiyah, khabar jumlah fi'liyah, khabar syibih jumlah. Dia tak mengajar macam dia mengajar dia buat ayat dalam bentuk isim. Kitab isim. Isim fi'il isim macam tu. Okey? So untuk tingkatan 1 sampai tingkatan 3 kita mengajar menggunakan alif. Mubtada' khabar maf'ulun bih. Kita cuma akan gunakan kata 4, kata 5. Lebas yang sekarang ni lah. 7 saya belum dapat lagi di SKP tu. Wadah? Wadah, Ustaz. Okay. So nanti bila mengajar kata 1, elakkan guna mubtada' khabar. Tetapi boleh sebut muzakkar mana boleh, jangan terlajak sampai mubtada' khabar. Belum lagi. Dia belum sampai tahap mumayyiz. Okay. So di sini, okay, kita buka bab 1. Di sini ada tulisan, ada punya ada maklumat yang ada dalam di SKP. Okay, nampak ni 1112 132. Ini al-muhtawa. Ayar al-muhtawa ni kena tulis dalam RPH. Okay. So sekarang unit 1. Hayya nunazif al-tema dia membersihkan kelas. Okay. Kalau nampak al-kalimat.
Okay. Al-kalimat diberikan isim ada berapa sini? 4 kali 4, 16, 4 kali 5, 20, 23 perkataan. Okay. Macam mana nak mengajar ni? Isim. Dia bagi sejumlah kalimat. Jadi bila mengajar, guna mudhari', jangan mengajar tasrif lagi, jangan. Mengajar kasih. Sebab kes mabda' dia mabda' hafal wazan. Bahasa untuk berkom. Okey. Nampak tak ada perkataan sini? Al-asma' 23, ada 26. Berapa ni? Hadhil kalimat minal af'al al-asma' wal af'al. Perkataan-perkataan ni kita akan mengajar mengikut aktiviti apa? Tadris maharah. Okey. Awalan ayu maharah? Maharatul Istima. Di sini ada alif bajim dah kita boleh tu. Bila kita buat di dalam bahasa lain kita ada khutwah tamhidiyah. Set indaksi. Lepas tu ada khutwah thaniyah. Khutwah ni kita boleh buat khutwah ula. Ba khutwah basic ataupun al-qawaid dulu. Buku teks ada 4 untuk ada 4 aktiviti untuk ini adalah di penulis buku teks. Buku teks belum dia tulis buku teks dia tunjuk apa? DSKP. Buku teks dia pun mereka tengok DSKP. Tapi untuk guru-guru yang baru, yang praktikum, memang mereka sedang belajar, maka lebih sesuai tengok buku teks dulu. Okey. So dalam maharatul istima' dia ada 4. Okey? Ada alif, ba, jim, dal. Tetapi okey. Buku teks ni kamu cuba modify, gantikan dengan aktiviti lain. Menggunakan aktiviti yang dicadangkan oleh okey. Ada dia tapi dalam buku teks susunan ataupun teknik pedagogi al-asma wal kalimat ni disusun ikut maharah. Maharatul istima', summa maharatul kalam, ada berapa ni? Alif, ba, jim. Summa maharatul qira'ah, summa maharatul kitabah. Okey. Siapa boleh bagi tahu saya susunan maharatul istima', kalam, Qiraah, al-kitab. Prinsip apa? Prinsip gravity, hyperbola, ta'allum lughah.
Ada tulis kat. Susunan tu. Surah Al-Kitabah. Saya tulis Al-Istima', Al-Kalam, Al-Qiyam. Okey, kanak-kanak dah belajar bahasa macam mana? Sejak dia lahirkan. Dia dengar, dia tu. Iktisab atau ta'allum lughah. Nombor 1 ke nombor 2? Surah ke kamu Satu. iktisab. Belum pun. Macam mana kamu boleh cakap Melayu? Adakah selepas kamu dilahirkan parent hantar pergi sekolah? Ataupun kamu tiru, kamu dengar ayah kamu cakap, kamu pun tiru je, tak faham pun. Sama jadi faham. Itu language acquisition. So KSSM, sebab tu KSSM, prinsip dia mengikut iktisab. Ya. Ada ta'allum lughah. KB ada ta'allum lughah. Okey? Terus belajar dengan qawaid. Dia bukan ikut dulu. Tu qawaid. Okey. Teks ni. Sebenarnya kamu belum menjawab lagi soalan. Saya tengok buku teks ni. Pertama dia ikut apa? Istima'. Ikut maharah, istima'. Summal kalam, ada aktiviti. Ba'nal kalam, Al-qira'ah. al-qira'ah, ba'nal Al-kitabah. baru habis satu. Ulang mengikut empat fasa. Al-istima', al-kalam, al-qira'ah, wal-kitabah. Summa bistikhdam nafsul kalimat, dengan kalimah yang sama tarakib. Okey, cuba tengok yang ni dengan yang ni. Ada tarkib. Apa beza tarkib dengan warna biru? Tarkib nanti. Kuning. Tarkib Taufi. Tarkib Okey. yang warna kuning tu tarkib i'lanat. Tarkib Itof. yang warna biru ni Na'ti.
Dulu zaman saya belajar dulu dia guna mudhaf ilaih, sifat mausuf. Okey. So dengan tarkib ni sebenarnya daripada kalimat ni, cuma dia sebenarnya gabungkan dengan jadi tarkib. Cuma janganlah tarkib tu jadi makna tak betul. Muallim tarkib idhafi. Al-jad. Okey? Burah tak kena. Limusabburah. Okey? Sekarang kita pergi ke tarakib. Tarkib idhafi na'ti. Kita akan mengajar semula for language skill. Kita akan ulang balik iktisab maharatul istima' liha wal anshita thumma maharatul qira'ah wa maharatul tarakib jumal. Al-jumal pun sama. Jumal basitah. Jangan buat karangan. Man hadhihi. Ini kita boleh mula sebut agak muannas supaya dia boleh faham mufrad mana musanna. Tetapi pergi aja ha. Yang ni dah lagi haula, dia lebih hadhihi je. Had udarrisuha hasab al-maharat al-lughah al-kalam al-qira'ah al-kitab. Kita dah ada tiga bahagian tadi. At-tarakib, yang kedua tarakib, yang ketiga apa? Yang tiga tarakib, yang ketiga apa? Qawalib, al-jumal. Al-jumal. Yang keempat dipanggil al-jumalul mutarabitah. Nampak skrin? Dia di antara beberapa ayat berlapis-lapis. Hadza talib, at-nashiq, at-talibu. Dia bukan karangan, dia mal al-mutarabitah. Karangan nanti ke tempat. So al-jumal al-mutarabitah nudarrisuha dalam al-qira'ah al-kitabah. Wadih? Wadih? Kita pergi bab 2, bab 3 sampai bab 8 semua sama je. Sekarang ni selepas saya kutat ni saya tunjuk pelajaran tu. Bagaimana pelajaran disusun. Minal kalimat, summa tarakib, summa jumal, summa jumal mutarabitah. Kemudian setiap mengikut maharah alif al-kitabah. Maka kita membuat conclusion. Barulah saya buka yang ni. Okey. Jadi kalau saya tunjuk yang ni, rumusan ni, itu tariqah apa nama dia? Qiyah ke qiyasiyah? Mungkin kiasi. Qiyasi.
Qiyasi ke istiqra'i? At-tarakib, terabitah. Saya simak kalam qiraat kita, baru saya buat tunjuk buku teks. Okeylah, sekarang saya tanya, kamu suka yang mana? Saya tunjuk ni dulu ke saya tunjuk buku teks dulu? Yang mana bila saya terang ni dengan dua-dua cara ni, kamu rasa boleh ingat lebih lama? Saya tunjuk slide dulu. Slide dulu. Buka slide dulu kalau buka slide dulu, saya tunjuk kaedah dia. Kalau saya buka, saya kena tunjuk hurai satu-satu agak panjang. Saya ambil contoh, baru saya pergi ke sini. Itu jadi istiqra'iyah. Wadih? Oh, faham. Wadah. Okey, ini tingkatan 1 sampai tingkatan 3 semua samalah. Apa beza? Mal farqu al-kitab fi sana rabi'ah khamisah. Okey, tengok sekali lagi. Okey. Al-salisa al-kalimat rakib al-jumal al-mutarabitah. Disusun al-istima' sampai tingkatan 5 al-kalimat rakib al-jumal. Yang keempat apa? Apa ni? Nusus. Tingkatan 1 dan 3 tidak ada jumal selapis. Itu beza. Itu yang pertama guna nusus. Nusus ni apa nusus? Tangan, kad ucapan, jemputan, rasmi, surat tak rasmi, email. Itu sama. Yang ni tertib al-durus, tertib muhtawayat. Beza kedua apa? Al-maharatul. Tengok semula kata yang 3. Dia ikut al-qira'ah, al-kitabah. Okey? Kita 4 sampai kita 5, al-istima' wal kalam disekalikan. Dia dah integrate. Al-kitabah, apa ada apa? Dia biasa gunakan aktiviti ataupun al-ab lughawiyah, permainan bahasa, ataupun PAK 21. Okey. Kita 3, kita 4 sampai kita 5. Wadah? Wadah? Wadah, Ustaz. Wadah, Ustaz. Okey, kita buka buku kita 4 sikit. Ni cerita satu. Okey, nampak skrin? Nampak?
Masa kamu ambil metode, Dr. Irfan ada tunjuk ke buku ni? Contoh buku dia tunjuk. Kurang ke ni? Tunjuk. Okay, sekejap saya. Okay, buka semula. Saya pakai yang tajuk lain. Okay. Okay, wadah. Dekat skrin. Saya tak. Okay, tengok. Kamu tak jawab tu, saya jawab. Cuba tengok unit 1. Al-mughamarat. Apa makna? Translate apa kat Melayu ni? Apa makna? Dia al-aqlus salim. Hello. Ingat belum dia cakap tidur ke apa? Pengembara. Dalam bahasa apa dia panggil aktiviti apa ni? Aiskrim? Adventure. Ekstrim. Kamu jadi guru besar nanti jangan rasa buku. Sekarang tengok ni. Dia susun ni. Okey. Bagi tahu saya apa beza kalimat tingkatan 4 dengan kalimat tingkatan 1. Ini kalimat tingkatan 1 ya. Tengok sekali lagi. Okey. Hadhihi kalimat li as-sana al-ula, as-sana rabi'ah. Mal farqu bainahuma? Ini tingkatan 1. Tingkatan 4. Sekali lagi. Bentuk jumlah kot. Ayo pandai pun. Kanak-kanak baru belajar bahasa Arab. Jadi dia letak dalam ayat. Kata 4 dia mula letak kalimat, tapi kalimat tu digunakan dalam ayat. Kalimah mustaqillah. Okey? So kalimat dia terus guna dalam ayat, dia letak warna ni. Tapi susunan masih sama. Disusun ikut kalimat, ke mana disusun ikut maharah. Ingat tadi? Maharah disusun. Mana slide saya tadi? Nampak slide tak sekarang ni? Nampak. Kalam al-kitabah nasyatul lughawi. Bisa sikit. Ni kitabah. Yang tempat al-istim' ambil sekalikan al-qira'ah al-kitabul lughawi. Okey. Ketempat al-istima' wal kalam. Ni al-kalimat fil jumal. Summal qira'ah. Mana qira'ah?
Dari sini sebelah al-istima' al-kalam, thumma al-qira'ah, ba'da al-qira'ah, al-kitabah, ba'da al-kitabah. Kadang dah bagi 3. Aktiviti inilah kamu boleh gunakan dalam aktiviti kalau kamu mengajar kelas, kalau kelas kamu boleh gunakan dalam 3. Khutbah saniyah, khutbah salisah. Kumpulan. Ini berlainan. Sampul. Okey? Okey. Ba'dal kalimat dengan maharah tu ada 4 tadi. Sama juga diulang balik. Summa tarakib. Cuba tengok tarakib. At-tarakib fil jumal atau mustaqillah. Fil jumal. Jangan selesa. Semuanya perkataan-perkataan. Dia panggil kalau di senaman kan, di senaman dia buat apa? Macam perempuan ni buat ni. Wamak. Betul kan? Okay. So dia letakkan warna, yang warna al-mudarribah ni isim. Okay. Tamdid al-adalat ni ialah tarkib idafi ke na'ti? Tamdid al-adalat. Idafi. Dia ada tarkib idafi, tarkib na'ti. Satu lagi. Tudar yas'adu min, yasilu ila, yash'uru bi. Ini kombinasi sempurna ni nama dia apa? Kombinasi dengan huruf jar. Nama dia kombinasi al-fi'l wa nampak tak saya ni? Dalam di SKP dinamakan al-fi'lu al-fi'lu diri. Okey. So untuk tarkib kata 4 sampai kata 5, dia ada 3. Tarkib na'ti, at-ta'biri. Okey. Kemudian tarkib disusun sama. Istima' al-kalam, qira'ah, al-istima' al-kalam, al-qira'ah, al-kitabah, thumma an-nasyatul lughawi. Okey. Kita masih lagi bab 1. Al-jumal. Jumal istima' al-kalam, thumma al-qira'ah, thumma al-kitabah, thumma al-fi'l ta'biri. Tadi SSM kita dapat sampai kita 5. Yang keempat apa dia? Apa? Nusus. Ni nusus. Ajar masuk kelas 4-4 tu.
Awak boleh ambil satu saja dulu. Faham tak? Macam contohnya gambar radio ni. Ataupun gambar TV dulu, ataupun komputer ke, ataupun sok khabar. Dia macam ni. KSSM ni kita mengajar di, kalau sekolah yang SMKA, Sekolah Menengah Kebahasaan Agama, memang sekolah agama. Kamu mengajar kelas KA apa? Kelas Khairul Amin. Apa dia kelas KA? Kelas aliran agama. Kelas aliran agama. Biasanya sekolah ada kata 1 sampai 3 saja. Kata banyak sekolah yang ada. Okey? Jadi kalau kelas KA kata 4 kata 5 ni biasanya mungkin kamu kena permudahkan lagi teks ni. Bila ni mereka harus kawan-kawan mereka di SMKA, Sekolah Menengah Kebahasaan Agama, sebab mereka boleh menggunakan untuk pergi ke Jordan ke mana ke. Okey? Jadi sebagai guru base study, guru digitalkan benda ni mula dalam bentuk dalam suara, ataupun kamu sekarang ni kamu boleh ambil gambar ni, kamu boleh snapshot gambar ni, kamu letak dalam apa-apa AI, kamu boleh convert berita ke, letak gambar kamu ke yang bercakap. Wadah? Wadah Ustaz. Khusus ni lah kamu gunakan tadi at-tariqah tabi'i. At-tariqah tabi'i. Okay? So disusun summal kitabah. Mana nasyatul lughawi. Maka habislah bab 1. Masuklah bab 2. Okay? Itu perbezaan antara persamaan dan perbezaan antara bahasa Arab KSNM tingkatan 1 dengan tingkatan 3. Sampai setakat ini soalan. Nanti Ustaz share kan Google Drive method tasal ni. Dalam Google Drive tu ada? Dah ada dah? Tak ada kan? Dah ada. Syukran. Okey. Sekarang cuba tengok KBD. KBD bukan skibidi-bidi. Okey. Ini adalah apa yang saya hurai tadi. Saya dah hurai tadi, ini kesan dia. Okey, sekarang KBD. KBD kurangnya tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Okey. Sekarang saya buka buku teks. DSKP. Tak perlu DSKP lepas ni lah. Saya teks dulu lah. Saya buka buku teks dulu. Saya dah letak ada hyperlink tau, hyperlink. Dia ada buku teks ni. Kamu jumpa lah Kalau kamu cari kamu jumpa. Okey. Cuma dekat saya tutup ni banyak sangat buku sekarang. Sekarang saya nak buka yang
Ya, saya nak cari sekejap. Okey, sebelum saya buka untuk tingkatan untuk KBD dini, untuk dini dia susun macam ni. Nampak tak sekarang skrin? Nampak. Okey? Dia bukan susun ikut al-kalimat, at-tarakib, al-jumal. Kalau kita buka buku teks tu, terus bab 1 ada hiwar, ada nusus, ada contoh-contoh, ada teks lah. Ringkasan dia terus mula dengan apa-apa jenis teks, surat ke apa ke. Cuma dalam bentuk maharah disusun ikut macam KBD tingkatan 4, tingkatan 5. Istimad wal qiraah, al-kitabah, an-nasyatul lughawi. Ya? Al-istimad dia sama macam susunan maharah tingkatan 4 sampai tingkatan 5 KBD ataupun dini. Okey? Sekejap saya nak cari. Saya pun tak mana saya letak dah. Teks tingkatan 4 ke ada dalam ni. Sekejap saya buka. Buka drive. Ni tingkatan 4. Ini tingkatan 1. Sekejap teks KBD. Sekejap. Kena tunjuk juga sebab nanti kamu mungkin kena mengajar di Samer ke apa ke. Ni ada bahasa Arab sini. Aywa, ada. Ni tingkatan 4. Apa ni? Asnawi ada hantar link di Ada dah WhatsApp. dah. Ada Sekejap. Syukran. Dia haru biru sikit kelas online ni, haru biru. Aywa, syukran. Saya dah buka tadi cari. Sama ni. Ni sama. Ya, sama. Mana tadi ni kita 3. Ni kita 5. Ni tingkatan. Ni kita. Ni tahun 5. Sekejap saya nak cari hilang pula ni di table text ni. Ni apa ni? Dekat sini. Sekejap. Ni semua dini. Aywa. Okey. Ini daripada website kementerian. Okey, mana tadi? Sekejap, kena download sekejap. Dia terlalu besar.
Sekejap, nanti saya letak dalam G Drive. Okey, syukran. Saya download. Macam itulah nanti kalau pergi sekolah tiba-tiba lupa, macam itulah cari dia ada. Cari dalam internet je lah. Okey. Sekarang nampak skrin? Sekejap, tengok buka ni. Hari ni kita tunjuk buku teks je. Depan hari kita tunjuk di SKP. Dia tak boleh banyak-banyak, kamu dah pening lah. Okey? Okey. Nampak skrin? Wadah? واضح. Hadha al-manhaj ad-dini. Al-manhaj ad-dini. Ataupun yang mengajar di sekolah yang SAM, SAM. Biasanya SAM di Selangor gunakan benda ni, tapi di Kelantan tak semua gunakan buku ni ya. Dia bergantung kepada Yayasan Islam Kelantan. Ataupun Terengganu dia guna buku dia sendiri, tak semua gunakan macam ni. Okey. Untuk buku LAM ni, LAM Lughah Arabiyyah Asal ataupun Dini ni, cuba tengok ni ya. Ni susunan dia. Ada berapa ni? Ada berapa pelajaran? 1, 2, 3, 4, 16. Buku KSSM tadi ada berapa? 8. 8. Logik Sebab bahasa Arab, period untuk bahasa Arab di sekolah agama menengah lebih banyak jam daripada sekolah menengah biasa. Kalau tak salah 160 jam. Okey. So untuk contoh bab 1. Tema dia uhibbu usrati. Okey? So bila kita buka mula-mula tidak ada lagi al-kalimat. Tidak ada al-kalimat atau lagi jumal mutarabitah. Terus pergi al-istima' wal kalam. Okey, mata istima' wal kalam. Terus dia bagilah bentuk teks. Usrati dah. Karangan ringkas lah usrati. Okey, lepas tu dia bagi hiwar. Istima' wal kalam. Lepas tu dia bagi hiwar juga. Al-istima' wal kalam. Lepas tu lepas al-istima' wal kalam, dia bagi al-hikam wal amsal. Apa makna al-hikam wal amsal? Perumpamaan, Lepas tu apa nama? Hiwar. Tema dia barakallahu fik, Allah ibarik fik. Okey. Nizam sauti. Okey. Ba'da istima'ul kalam al-qira'ah. Karangan kan? Balik kampung. Audatun ilal qaryah. Kamu dah balik kampung dah, saya tak balik lagi. So kamu boleh buat lagu. Balik kampung. Buatlah lagu Arab. Kamu boleh buka. Kamu pernah pakai AI tak? Nama dia Suno AI. Kamu buka, boleh guna free version. Suno AI. Bukan semua Gusti Jepun tu. Kamu buat ambil lagu Sudirman tu, kamu translate ke Arab guna AI apa, ChatGPT ke, kamu masukkan dalam Suno AI, kamu cipta lagu balik kampung, buat lagu raya bahasa Arab. Okey, maharatul qiraah ada teks. Nampak tu pohon nyor melambai-lambai. Kalau duduk kampung lah. Kalau duduk taman pokok nyor apa yang ada? Al-qiraah. Kan? Qiraah dia ada nasyid. Hazi usrati. Nak guna lagu apa ni?
apa dia punya Kat melodi? situ ada dia tulis melodi apa. Ada. Burung kakak tua. Ayuh, tak perasan kita tutup. Siapa boleh nyanyikan lagu kakak tua sikit? Senawi. So kamu dia bagi dalam buku tu sebagai satu sampel. Kamu boleh tukarlah. So untuk Hazi Usrati ni dalam buku teks ni, kalau kamu mengajar teks ni, kamu buat qiraah namuzajiyah. Kamu menyanyi, pelajar ikut. Kamu menyanyi, pelajar ikut. Okey? Jadi dia pun hafal. So untuk aktiviti kumpulan, kamu boleh gunakan teks yang sama, kamu bagi tugasan. Kumpulan ni guna nagham Bangau Oh Bangau. Kumpulan 2 guna nagham lagu Sudirman Balik Kampung. Kumpulan 3 guna nagham lagu-lagu apalah. Okey? Dapat idea? InsyaAllah dapat Ustaz. Okey. Nanti kita di bawah buku ni ada tulis nombor ni. 332 3232 kan? Yang ni nanti saya sentuh lepas raya. Lepas raya nanti bila kita sentuh di SKP baru saya sentuh ni. Tapi dia ada kaitan dengan ma'yar al-muhtawa dengan ma'yar at-ta'allum. Ma'yar al-muhtawa dengan ma'yar at-ta'allum. Okey. So selepas istima'ul kalam, al-qira'ah, lepas tu ada al-kitabah. Ni memang kenalah dengan tema balik kampung. Tanjung Malim. Ni paling jauh ni kampung kat mana ni? Kelantan? Ada orang Sabah? Ada orang Sarawak? Tak ada. Ni Tanjung Malim, Nilai, Shah Alam, Sabak Berneh, Mentung, Port Dickson. Okay? Macam tu ada mara kitabah sikit. Khair. Jadi, nanti saya akan cuba bincang dengan lecturer daripada kawan saya di CF Senilai. Macam mana kalau dia boleh tolong kamu ataupun sama-sama dia buat online ke. Macam mana teknik menulis khat yang cantik. Boleh ya? Bagi khat tu cantik sikit lah. Dia mengajar bahasa Arab, khat macam tulisan apa ni. Boleh. Okay. So ini adalah contoh buku teks tingkatan 1. So tingkatan 2 lebih banyak lah. Lebih banyak 3, 4 dan 5. Itu adalah beza buku teks. Okay. So saya balik semula kepada slide saya. Okay. So ini adalah secara ringkas perbezaan antara al-farqu biikhtisar an al-manhaj al-mi'yari lil madaris as-sanawiyah atau KSSM wa al-manhaj ad-dini al-mutakamil. Okay? So yang lain-lain tu ada aktiviti-aktiviti PK21 ke apa ke, yang lepas tu adalah macam mana nak masukkan nak masukkan iting dan sebagainya. Yang tu nanti kita akan sentuh apabila kita nak isi lesson plan ni. Okay? Satu-satu ni. Satu ni isi apa. Lepas tu nanti tinggal satu lagi kita kena sentuh sikit ialah DS. SKP. Dia apa? SKP. SKP. Saya rasa dengan kelas online macam ni kurang sesuai lah saya nak terangkan di SKP sekarang sebab saya rasa kamu pun tak boleh nak pergi dah. Cannot go back to the future. Jadi baiklah kita stop dulu hari ni sampai setakat buku teks. Okay? Okay, ada soalan? Ustaz, yang berkaitan micro teaching, satu grup berapa orang? Terpulang lah. Tapi antara 5 grup dengan 6 grup.
bincanglah dulu raya-raya ni. Kamu nak bincang, kamu nak decide lepas raya pun tak apalah. Tapi kalau boleh decide sekarang sebab lepas raya nanti dah nak, kalau boleh lepas raya minggu lepas raya tu online. Okay, minggu lepas raya tu online lagi. Seminggu lepas tu baru jumpa, mungkin tak mulalah ikut. 3 minggu lepas raya tu biasanya kita akan mulalah dengan micro teaching. Boleh kot kamu bincang online, buat grup terus. Ya? Tu dia dalam tu. Ya, okey. Saya dapat grup tadi. Okey, ada soalan lain? Tak ada? So hari ni saya sentuh berkenaan dengan khasais al-manhajain KSSM wa KBD. Okay? Fa insyaallah fil usbu' al-qadim sananzur fi DSKP al-ma'lumat an DSKP wa kaifa namla RPH. Kaifa namla RPH. واضح؟ ايوه واضح أستاذ. Okay. So saya rasa lepas ni kamu bukalah. Kamu bukalah apa nama? Share tu. Okay. Ataupun G Drive tu dia letak apa semua tu. Kamu baca. Kamu baca. Ulang kaji. Saya sebab saya jap. Okay, so apa nama? Kita jumpa semula lah. Ni balik UIB dia ni. Lepas raya. 5 April. Gitulah. So minggu depan raya kan? Lepas raya saya akan mula online tapi saya UIA. Jadi nanti terpulang lah sama ada kamu nak online ke ataupun nak hybrid ke. Kamu suka yang mana, online ke hybrid? Online. Online Okay. Sebab hari Senin tu saya tak pasti semua sampai ke tak. Okay. So insyaAllah tak apalah nantilah nak mana buat lagi. Okay, insyaAllah nanti saya akan sharekan apa nama link rakaman kelas YouTube. Okay? Baik Ustaz. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Nanti. Ya. Tak apalah. Minggu depan lah. Okay? Ila liqa. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Selamat Hari Raya. Dia keluar kan. Awi bangun. Dia situ. Masih rekod.